Selamat datang ke daerah Kabong, sebuah permata tersembunyi di Betong, Sarawak. Kabong dihuni oleh pelbagai etnik termasuk Melayu, Iban, Cina, Melanau dan lain-lain, mencerminkan kepelbagaian budaya yang unik. Pertanian dan perikanan menjadi tulang belakang sosioekonomi Kabong. Hasil bumi dan laut yang segar menjadi sumber pendapatan utama penduduk di sini. BSN dengan bangga menyantuni penduduk Kabong, menjadikannya destinasi komuniti tanpa tunai terbaharu. BSN turut menyediakan perkhidmatan ejen bank dan juga cawangan bank bergerak secara berkala untuk memudahkan urusan perbankan, memastikan lebih 12,000 penduduk dapat menikmati kemudahan ekonomi digital. Cik rasa bersyukur lah, rasa bangga ada juga kena program ni diadakan pertama kali di Kabong tu. Yang masalahnya orang nak pakai duit besar tu kan. Kita nak bagi tu yang besar tu. Kalau ada QR ni, dia orang pakai tu aja dah tak payah tu lagi dah. Kami di BSN berharap dapat meneroka lebih banyak destinasi seperti Kabong di masa akan datang, demi memastikan tiada yang ketinggalan dalam arus pemodenan ekonomi negara. Terima kasih, BSN!